Sat, tunggu Sat. Jangan skip lagi video ni. Siapa yang skip video ni, dia sangatlah rugi. Pasal apa tu Ustaz? Sebab ada satu zikir yang saya nak beritahu dekat semua orang. Yang mana siapa yang baca zikir ni, rezeki dia bertambah, kehidupan dia daripada susah menjadi lebih senang, diberi pertolongan ketika dalam kubur nanti, dan yang paling best sekali, akan terbuka pintu-pintu syurga bila kita amalkan zikir ni. Wish, rugi siapa yang tak amal zikir ni. Sebab saya tahu semua orang hafal zikir ni. Tak kisahlah kita orang baik ke, orang jahat ke, tapi saya tahu semua orang hafal zikir ni. Zikir apa tu Ustaz? Sebelum tu, tekan butang follow tu dulu. Follow, share, repost, copy link bagi dekat adik-beradik dalam grup, bagi dekat kawan-kawan. Jangan kita je yang tahu. Orang lain pun layak untuk ubah diri dia menjadi lebih baik. Okey, dah share dah. Terbaik dah tuan-tuan. Zikir dia ialah, dengar elok-elok nah. Saya buat dalam bentuk lagu tau, bagi semua orang senang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Yang tu ke Ustaz? Allah, senangnya saya dengar daripada sekolah rendah lagi Ustaz. Senang kan? Yang ni lah yang para sahabat, Nabi suruh para sahabat baca setiap hari 100 kali. Jadi, tunggu apa lagi? Jom sama-sama kita amalkan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Kelebihan dia saya dah bagi tahu dah tadi. Akan murah rezeki, akan ubah kehidupan seorang tu daripada susah menjadi lebih senang, diberi pertolongan dalam kubur, dan dibuka pintu-pintu syurga. Wish, rugi siapa yang tak amalkan zikir ni kan. Nampak senang tapi susah nak amalkan. Dalam sehari Allah bagi dekat kita 1440 minit. Ambillah 20 minit, 30 minit untuk agama. Allah bagi kita keluar cari rezeki, pergi kerja, cari duit, boleh Allah bagi. Tapi takkan tak boleh ambil 30 minit, 20 minit untuk akhirat? Boleh. Jangan lupa share tau. Copy link bagi dekat kawan-kawan, bagi dekat mak ayah kita. Semoga Allah murahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.